Okey, pecahan wajar kalau kita nak kenal nombor di atasnya lebih kecil daripada nombor di bawah. Ataupun kita sebut yang kat atas tu adalah pengangka dan kat bawah adalah penyebut. Contoh, saya letak kat sini 3/5. 3 ni adalah pengangka. Okey, nama dia pengangka lah. Bahagian atas tu, bawah tu namanya adalah penyebut. Okey. So, kalau kita nak kenal pecahan wajar macam mana, kita kena ingat satu je. Nombor atas lebih kecil daripada nombor bawah. Itu adalah pecahan wajar. Maka, pecahan tak wajar pula adalah terbalik daripada pecahan wajar. Kita balikkan dia, maksudnya ke atas tu lebih besar daripada yang bawah. 5/3. Okey. Nombor bercampur pula nak kenal punya ialah dia bercampur dengan nombor bulat bergabung dengan nombor pecahan. Okey, contoh saya letak kat sini 2 besar kat depan. Lepas tu saya letak 3/4. Ini nombor bulat bergabung dengan pecahan kat belakang ni. So, jadilah nombor bercampur. Okey, ini kita dah belajar pada tahun sebelumnya. Okey, jom kita tengok seterusnya bagaimana nak kira darab pecahan.